akan jadi lebih interaktif. Seterusnya, ia akan menarik lebih banyak murid untuk belajar lah dari minat. Strategi smartboard yang saya suka adalah smartboard kita dapat melayari internet menggunakan smartboard. Sebagai contoh, kita melayari YouTube dan Google. Selain itu, smartboard juga kita dapat menggantikan fungsi whiteboard. Okay, kalau guna whiteboard ni agak lebih mudah untuk menulis lah sebab tak perlu guna maka. Lepas tu ruangan dia pun lebih besar. Kalau kata jawapan, biasalah matematik kan jawapan dia panjang. So kalau whiteboard tu tulis sampai bawah dah habis ruang. So nak tulis kat atas kena padam. Lepas tu bila padam kat atas, student nak tengok balik atas dah tak boleh. Kalau guna whiteboard ni boleh. Kalau tak cukup ruang, dia turun lagi bawah. Boleh lagi panjang lagi kat bawah. So jawapan yang panjang pun tak ada masalah. Itu yang paling penting kalau ikut matematik lah. Okay. Yang keduanya, yang tadilah saya kata kalau guna whiteboard tu kena guna mata pen. Kalau yang ni kita just guna pen saja. So that's satu kat situ kita boleh jimat lah, jimat kemudian mata pen ataupun dia punya refill tu lah, dia punya ini tu. Okay, lagi satu, kalau guna sparkboard ni, okay, yang saya ajar hari ni saya boleh save, saya boleh simpan. Kalau kat whiteboard, saya nak keluar saja padam, habis. Kalau esok saya nak sambung tajuk ni juga ataupun nak ulang balik yang ni, nak tunjuk, kalau kat dalam kelas, kat whiteboard dah tak boleh nak tunjuk dah. Kalau yang ni, saya boleh buka balik yang save semalam, boleh tunjuk balik. So nak ulang kaji pun lebih senang, lebih mudah. Okay, itu satu. Lepas tu yang berapa dah 3. Okay, yang keempatnya, yang kalau guna smartboard ni, kalau kita ada bahan dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk PowerPoint ke, so lebih senang guna kat sini sebab kita boleh buka kat sini dan kita boleh counting nota terus di smartboard, di lembaran kerja tu sendiri, di buku teks ke. Tapi kalau kat whiteboard tak boleh sebab kita tak boleh nak paparkan kita punya PDF. Okay, so nak tunjuk kat mana dia punya nota, dia punya penyelesaian tu agak susah sikit lah. Kalau yang ni senang.